Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Salam jadikan UiTM pilihan nombor 1. Selamat datang ke bahagian pengambilan pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan izinnya kita diberi peluang untuk bersama dalam sesi hebahan pengambilan pelajar UiTM bagi sesi akademik 2026-2027. Seperti kita sedia maklum, Universiti Teknologi Mara atau UiTM merupakan universiti terbesar di Malaysia dengan rangkaian kampus yang luas di seluruh negara. Sejak penubuhannya, UiTM telah memainkan peranan penting dan signifikan dalam memperkasakan pendidikan tinggi dan melahirkan graduan profesional yang berdaya saing di peringkat nasional dan antarabangsa. Selaras dengan mandat dan tanggungjawab yang diamanahkan, UiTM terus membuka peluang melanjutkan pelajaran kepada anak-anak Bumi Putera, khususnya orang Melayu, anak negeri Sabah dan Sarawak serta orang asli. Komitmen ini adalah teras perjuangan UiTM dalam memastikan akses pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualiti kepada golongan sasar. Dengan visi UiTM, iaitu Universiti Unggul, Pemacu Bumi Putera Profesional, kami komited menyediakan pelbagai program di peringkat asasi, diploma, ijazah sarjana muda yang relevan dengan keperluan universiti serta cabaran masa hadapan. Justru, saya menyeru kepada seluruh lepasan SPM, STPM setaraf untuk merebut peluang keemasan ini untuk memohon melalui UPU Online bagi sesi akademik 2026-2027 yang telah dibuka sehingga 23 Mac 2026 nanti. Di UiTM, kita menawarkan 87 program untuk adik-adik lepasan SPM setaraf meliputi program asasi, diploma dan sarjana muda. Manakala ada 163 program peringkat sarjana muda kepada calon-calon lepasan STPM setaraf. InsyaAllah, UiTM akan terus menjadi medan terbaik untuk membentuk generasi yang profesional, Bumi Putera yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Jadikan UiTM pilihan nombor 1 anda dalam membina masa depan yang gemilang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Nizam bin Omar, Pegawai Eksekutif Kanan Bahagian Pengurusan Pelajar UiTM, akan memberikan sedikit taklimat kepada pelajar-pelajar di luar sana berkaitan dengan peranan bahagian pengambilan pelajar dan juga beberapa program yang ditawarkan oleh bahagian pengambilan pelajar, khususnya bagi program pradiploma, diploma, sarjana muda, asasi dan juga program profesional yang kita tawarkan di UiTM. Okey, sedikit latar belakang UiTM untuk saya ceritakan di mana UiTM ini mempunyai 34 kampus, 24 fakulti dan 9 pusat akademik yang meliputi hampir 500 program akademik di peringkat asasi, pradiploma, diploma, sarjana muda, sarjana dan juga ke peringkat PhD. Begitu juga dengan program profesional. UiTM sentiasa meluaskan akses pendidikan tinggi dan memainkan peranannya lah untuk kepentingan negara dengan menyerlahkan potensi membentuk masa hadapan. Permohonan kesan UiTM terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang berketurunan Melayu, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak dan juga anak orang asli. Dipaparkan adalah UiTM punya Chancellor UiTM iaitu Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dan UiTM diterajui oleh Yang Berbahagia Profesor Dato' TS Dr. Syahrin bin Sahib Lai Sahibuddin, iaitu Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Dipaparkan adalah pelan ataupun lokasi-lokasi kampus
yang terdapat di seluruh Malaysia. Seperti yang semua sedia maklum lah kan. UiTM ni besar, kita ada 34 kampus merangkumi daripada utara tanah air iaitu Perlis sehinggalah ke Borneo iaitu di hujung sekali di negeri Sabah. Berikut adalah fakta dan angka di mana apabila UiTM dah besar, kita punya total enrollment adalah seramai 196,196 buat masa sekarang. Full time ataupun sepenuh masa belajar aktif di kampus UiTM adalah seramai 177,674 orang. Dan kita ada seperti tadi 34 kampus, 24 fakulti, 7 pusat akademik dan hampir 520 program yang ditawarkan. Okey, ianya dipecahkan pada beberapa gugusan fakulti di mana kita ada 2 akademik, 3 daripada gugusan pengurusan dan perniagaan, 17 daripada sains teknologi dan juga 8 daripada gugusan sains sosial. Fakulti-fakulti yang terdapat di bawah gugusan sains teknologi adalah Fakulti Sains Penggunaan yang menawarkan 20 pengajian sarjana muda, 8 pengajian diploma dan juga 2 pengajian program pradiploma. Seterusnya, Fakulti Alam Bina, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Kejuruteraan Kimia, Fakulti Peladangan dan Agroteknologi, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Fakulti Pergigian dan juga Fakulti Sains Kesihatan. Ditambah lagi dengan Fakulti Perubatan dan juga Fakulti Farmasi. Ini semua adalah fakulti-fakulti yang bernaung di bawah gugusan sains dan teknologi. Seterusnya di bawah gugusan sains sosial dan kemanusiaan, kita ada Fakulti Pendidikan, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Fakulti Muzik dan juga Fakulti Undang-Undang. Seterusnya Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, MESKOM, Fakulti Filem, Teater dan Animasi, Fakulti Sains Maklumat, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Okey, di bawah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, kita ada 3 sahaja iaitu Fakulti Perakaunan, Fakulti Hotel dan Pelancongan dan juga Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Ada 2 fakulti yang terlibat di bawah pusat akademik iaitu Akademi Pengajian Bahasa dan juga Akademi Pengajian Islam dan Kontemporari. So, pelajar-pelajar di luar sana mempunyai banyak pilihan untuk memilih program-program yang anda minat dan yang pasti perlu semak dulu syarat kelayakan lah kan untuk menentukan sama ada anda layak atau tidak masuk ke setiap program yang anda minat tersebut. Okey, bagi lepasan SPM setaraf, kita ada 5 program asasi yang ditawarkan yang terdapat di Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil, iaitu program asasi sains, asasi kejuruteraan, asasi TESA dan 2 program asasi undang-undang iaitu asasi undang-undang UiTM dan asasi undang-undang KPM. Ada ramai yang bertanya apa beza sebenarnya asasi undang-undang UiTM dan juga asasi undang-undang KPM. Belajar sama, lokasi pun sama. Bezanya adalah apabila anda telah tamat program asasi ini, bagi program asasi undang-undang UiTM, anda hanya boleh mohon ke program sarjana muda di UiTM sahaja. Okey? Tapi bagi lepasan-lepasan asasi undang-undang KPM, jadi selepas anda tamat, anda bebas untuk mohon ke mana-mana universiti awam yang membuka peluang kepada anda. Maksudnya anda tidak terikat lah dengan program-program di UiTM saja. Anda bebas untuk mohon semula di UPU online bagi mana-mana universiti awam yang membuka membuka peluang untuk anda mohon. Okey, untuk tahun ini 2026. Ini adalah jumlah yang ditawarkan. Bilangan-bilangan program yang ditawarkan untuk program sepenuh masa iaitu sarjana muda 163 program, asasi 5 program, diploma 87 program dan pradiploma 5 program. Okey, kami di bahagian pengambilan pelajar akan menguruskan semua hal-hal kemasukan daripada pradiploma
profesional, diploma, asasi dan juga sarjana muda secara sepenuh masa. Bagi program-program untuk master dan juga PhD diuruskan oleh Institut Pengajian Siswa Azhar, dan juga satu lagi bagi program-program separuh masa ataupun program jarak jauh diuruskan oleh pihak ISETS. Okey, keistimewaan UiTM. So saya suruh kepada adik-adik di luar sana, kenapa anda perlu pilih program UiTM ni? Yang pertamanya, yuran yang paling rendah, di mana pada masa sekarang UiTM masih lagi menawarkan kepada anda yuran pengajian yang paling rendah antara misi-misi awam yang lain. Okay? Yang keduanya, program yang paling banyak ditawarkan. So anda banyak pilihan untuk masuk ke UiTM dengan program yang ditawarkan, dan beberapa pencapaian fakulti yang memang hebatlah di luar sana. Sistem akademik di UiTM dan juga universiti yang terbesar di dunia, di mana kita telah merangkumilah daripada tadi Perlis hingga ke Sabah dengan 34 kampus. So kita satu-satunya institusi ataupun universiti yang menawarkan pelbagai program dan juga membuka banyak kampus kepada anda untuk masuk ke UiTM. Okey, ini yang saya katakan tadi, yuran yang paling rendah. Di mana jika anda masuk ke peringkat asasi ataupun diploma, jika anda dapat lihat dekat sini, yuran pendaftaran ataupun yuran pengajian yang dikenakan untuk satu semester hanyalah bagi program diploma RM748 sahaja untuk semester yang pertama, dan semester kedua ke atas akan berkurang kepada RM540 sahaja. Begitu juga dengan program sepenuh masa untuk program sarjana muda, jumlahnya dikenakan adalah RM798 bagi semester yang pertama, dan semester kedua RM590 dan sehingga ke semester yang terakhir. Jadi bagi saya ianya masih lagi yang paling murah lah antara universiti awam yang lain. Jadi jika tak percaya, anda boleh bandingkan lah dengan universiti awam yang lain. Okay? Alright, proses untuk permohonan ke UiTM pada tahun ini. Okey, sesi pertama. Okey, UiTM ada 2 kali sesi ambilan. Okey, sesi pertama adalah ambilan Oktober setiap tahun melalui BKPA GPT ataupun UPU lah. So sekarang UPU online sedang dibuka bagi permohonan untuk intake Oktober 2026. So sekarang bagi lepasan-lepasan SPM, lepasan-lepasan STPM, diploma, matrikulasi, asasi, semuanya perlu mengambil peluang untuk mohon pada masa sekarang untuk masuk intake Oktober 2026. Sekiranya tidak berjaya, okey, untuk intake yang pertama ini, jangan berduka cita lah orang kata kan. Sebab UiTM masih lagi membuka peluang kepada anda untuk melanjutkan pengajian di UiTM melalui second intake, sesi kedua, di mana ianya adalah untuk ambilan Mac tahun hadapan, maksudnya Mac 2027 lah. Tapi permohonan kita akan buka pada tahun ini. Sebagai contoh, kalau diploma untuk sesi 2 mungkin akan buka pada bulan 7 dan bulan 8 nanti. Bagi program degree mungkin akan buka permohonannya pada bulan 10 atau bulan 11. Okey, selepas selesai proses ambilan di UPU. So anda semua boleh mohon semula sesi kedua, cuma masuk lewat sedikit pada bulan Mac tahun hadapan. Okey, itu direct intake. Direct intake di UiTM melalui portal pengambilan.uitm.edu.my. Okay, ini syarat kemasukan. Saya rasa semua pelajar-pelajar kat luar sana mungkin dah tahu atau mungkin yang baru tahu. Okey, ini syarat-syarat kemasukan ke UiTM yang perlu anda penuhi terlebih dahulu untuk memohon ke UiTM. Yang pertama, warga negara Malaysia. Itu memang kena fulfill lah, warga negara Malaysia. Syarat am perlu dipenuhi, syarat khas setiap program perlu dipenuhi, dan yang paling penting adalah anda semua berketurunan Melayu, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak dan juga anak daripada kaum-kaum orang asli. So ini adalah satu kriteria yang paling penting lah untuk masuk ke UiTM. Mungkin ada yang beritahu kalau saya Cina ataupun India tak boleh ke kan masuk ke UiTM. Itu adalah kita kena semak dahulu. Sekiranya anda salah seorang ibu atau bapanya berketurunan sama ada Melayu, anak di Sabah, anak di Sarawak atau orang asli, boleh dipertimbangkan untuk masuk ke UiTM. Okey? Jadi kena pastikanlah kita akan semak sijil lahir anda apa semua.
Jika layak, baru boleh dipertimbangkan. Dan untuk ke program sarjana muda, pastikan anda telah mempunyai result MUIT. Itu adalah syarat khas kemasukan, syarat kemasukan untuk masuk ke program sarjana muda di UiTM. Okey, UiTM online telah dibuka untuk sesi Oktober seperti yang saya maklumkan tadi kan. Dibuka pada 29 Januari yang lepas dan akan ditutup pada 23 Mac nanti. So, pada lepasan SPM di luar sana, lepasan STM secara di luar sana, jangan tunggu lagi. Sila buat permohonan anda sekarang sebelum tarikh tutup 23 Mac. Walaupun lepasan STPM secara akan dibuka semula pada 13 April sehingga 15 Mei untuk fasa kedua, tetapi bagi mereka yang nak memohon program bertemu duga, ianya hanya dibuka pada fasa pertama sahaja, iaitu yang tengah buka sekarang lah, 29 Januari sehingga 23 Mac. Jadi, bagi yang nak mahu program temu duga, bagi program sarjana muda seperti medik, dentis, farmasi, perlu mohon sekarang. Jangan tunggu sehingga pada bulan April fasa 2. Memang takkan ada program tersebut untuk dimohon. Okay, so dah satu kerugian lah untuk anda semua. Alright? Okay, jadikan pilihan nombor 1. Itu adalah tagline kami pada tahun ini dan tahun-tahun sebelum ini. So, ini kena ingatlah lepasan SPM 29 Januari hingga 23 Mac, kita ada 5 program sasi, 81 program diploma dan 1 program sarjana muda, di mana ini adalah satu-satunya program untuk lepasan SPM setara. Ya, untuk terus ke peringkat sarjana muda. Ada 1 program saja, iaitu program sarjana muda seni bina architecture. Okey. Lepasan SPM boleh terus ke program sarjana muda, program architecture. Ianya program bertemu duga. So, kena mohon pada waktu sekarang lah, pada fasa pertama ini. Alright. Bagi lepasan STM setara, fasa pertama sedang dibuka sekarang, 29 hingga 23 Mac. Fasa kedua akan dibuka semula nanti 13 April hingga 15 Mei 2026, merangkumi 163 program sarjana muda. Jadi untuk semak syarat untuk semua program ni, asasi diploma sarjana muda, anda boleh tengok dekat selangkah.uitm.edu.my. Okay, saya rasa semua dah famous lah dengan program link selangkah.uitm.edu.my ni untuk semak syarat kelayakan. Alright, lepasan STPM setaraf. Ini adalah dasar dan kriteria yang menentukan sama ada anda boleh mohon ataupun tak boleh mohon. So, pertamanya pencapaian akademik daripada dalam STPM setaraf. Okay, kurikulum anda semasa belajar di sekolah ataupun di peringkat asasi ataupun pada peringkat matrikulasi masih diambil kira sebanyak 10%. Kombinasi mata pelajaran masa anda belajar dahulu, grade mata pelajaran juga diambil kira, memenuhi syarat khas yang telah ditetapkan oleh Menteri Awam dan juga UiTM lah. Maksudnya syarat khas adalah berbeza untuk setiap program bukan semua program sama syarat khasnya. Okay. Seterusnya, mendapatkan MUIT sekurang-kurangnya band 1 untuk melepasi syarat am. Jika program bertemu duga, anda perlu lulus nombor 2 dahulu dan anda perlu pilihlah program pengajian yang mengikut keutamaan anda dan juga ditentukan juga oleh bilangan tempat yang disediakan oleh UA untuk Universiti Awam lah. Maksudnya, sebagai contoh, program medik di UiTM hanya mengambil 200 sahaja, 200 pelajar sahaja. So, anda kena bersaing lah antara 200 pelajar tersebut untuk ditawarkan ke program medik tersebut. Itu contoh. Okey, ini syarat am. Saya rasa semua dah ambil maklum syarat am untuk anda melepasi tahap untuk buat permohonan lah. Untuk STPM, untuk matrikulasi, untuk STAM. Seterusnya untuk diploma setara. Okey, diploma setara. Baik. Baik, untuk lepasan SPM pula. Kategori permohonan. Okey, untuk adik-adik di luar sana yang SPM 2025, kita panggil sebagai kategori tahun semasa lah. Okey. Dan masih juga dibuka kepada SPM yang tahun-tahun 2 tahun sebelumnya, seperti SPM 2024 dan SPM 2023 yang kita bagi tahu sebagai bukan tahun semasa. Masih lagi boleh buat permohonan sekiranya belum mendapat tempat pengajian lagi. So, maksudnya anda masih lagi belum
melanjutkan ke mana-mana institusi pengajian, so anda masih lagi dibenarkan untuk buat permohonan di UPU online bagi SPM tahun 2023 dan juga SPM tahun 2024. Dasar dan kriteria untuk lepasan SPM sama saja seperti mana STPM yang tadi, pencapaian akademik, pencapaian kurikulum, kombinasi mata pelajaran, grade mata pelajaran, syarat khas dan juga syarat am, lulus temu duga, pilihan program yang menjadi ketahuan anda dan juga bilangan tempat yang disediakan. Okey. Okey, ini ada syarat am bagi lepasan SPM untuk asasi dan juga diploma untuk mesti awam dan juga untuk asasi di politeknik dan juga di college community, asasi diploma dan juga sijil. Begitu juga dengan MARA BPT untuk asasi mereka dan juga diploma mereka. Ini adalah syarat am untuk anda penuhi. Okey, di UPU online kita ada 4 kumpulan sasar iaitu yang kita beri laluan khas di mana mereka-mereka lepasan-lepasan SPM ataupun STPM serta araf itu sekiranya dari golongan keluarga di bawah yang digolongkan sebagai B40. B40 kita beri keutamaan. Begitu juga dengan masyarakat orang asli, anak-anak orang asli juga diberikan keutamaan. Yang ketiganya atlet sukan yang telah diiktiraf oleh peringkat bahagian sukan PKPT juga kita berikan laluan khas. Dan seterusnya yang terakhir adalah calon-calon yang orang kurang upaya lah, OKU, yang telah disahkan oleh pihak JKM. Ini pun juga diberikan laluan khas. So ini adalah 4 kategori yang diberi laluan khas untuk permohonan dan juga untuk pertimbangan tawaran, mendapatkan tawaran di Universiti Awam. Okey, setelah semuanya telah selesai, mohon sudah, interview sudah, jadi kita nak tahu kenapa anda berjaya ataupun kenapa anda gagal. Ini adalah antara kriteria ataupun sebab-sebab lah kenapa anda berjaya. Jaya ni of course lah, kan? Buat permohonan, syarat am-syarat as melepasi, ada kekosongan tempat, kan? Lulus dalam temu duga dan merit anda memang tinggi. So confirm anda akan berjaya. Tapi kepada yang gagal, ini antara sebab-sebabnya. Ada yang tidak tekan butang simpan. Ini adalah satu kerugian yang amat besar. Memang ada kes pun di mana mereka buat permohonan tetapi tidak tekan butang akhir, butang simpan. Mohon sedap-sedap je mohon, lepas tu tinggalkan. Jadi anda perlu tekan butang simpan. Anda boleh kemaskini permohonan anda berapa banyak sekali pun, tak ada masalah. Tapi setiap kali anda kemaskini, anda perlu simpan dan hantar borang permohonan tersebut. Okey? Yang keduanya tidak memenuhi syarat am ataupun syarat khas program pengajian ataupun tak ada kekosongan tempat lagi untuk program tersebut, ataupun anda gagal dalam proses temu duga ataupun kedudukan merit anda yang rendah, tak dapat bersaing dengan calon-calon yang lain. Itu adalah antara kriteria ataupun sebab-sebab kenapa anda gagal. Baik. Okey. Ini hanya ada di UiTM. Program pra-diploma di UiTM. Apa program pra-diploma ni? Program pra-diploma ni adalah satu peluang pendidikan yang UiTM buka kepada mereka-mereka calon-calon lepasan SPM yang mungkin keputusan SPM-nya tidak memberangsangkan atau kurang cemerlang. Okey? Yang pertama ataupun yang keduanya mungkin atas faktor kewangan. Yang ketiga ataupun kerana merit anda lepasan-lepasan SPM ni agak rendah untuk bersaing dengan calon-calon yang lain. Jadi ini adalah peluang kedua yang diberikan oleh pihak UiTM sendiri untuk membantu anda melanjutkan pengajian ke tahap yang lebih tinggi. Bagaimana cara dia? Inilah caranya, pra-diploma UiTM. Pra-diploma UiTM ni adalah kita bagi peluang pendidikan, dan kalau anda daripada keluarga yang diklasifikasikan sebagai B40, pendapatan isi rumah di bawah 5,000, kita bagi lagi keistimewaan di mana yuran pengajian tak payah bayar, yuran college tak payah bayar, dapat pula allowance antara 800 sehingga 1,700 setiap semester.
Okey. Walaupun ianya ada 1 semester je. Pradiplomanya tak lama 1 semester saja, 6 bulan. Okey. Tapi bagi yang mereka bukan V40, pendapatan keluarga atas RM5,000 masih lagi boleh mohon. Cumanya selepas berjaya ditawarkan anda perlulah membayar sedikit iuran pengajian, iuran college, dan juga anda tidak diberikan allowance. Cuma belajar sajalah. Okey. Dan juga ada diberi peluang juga kepada laluan atlet, orang asli dan juga OKU, sama macam laluan khas tadi. Okay. So, kepada mereka yang nak mohon pradiploma juga tak ada masalah. Okay. Sebagai contoh, mungkin merit anda agak kurang ataupun anda tak lepas pun syarat untuk masuk ke program diploma. Sebagai contoh, anda nak mohon program pengurusan perniagaan di UiTM. Syarat minimumnya matematik kena kredit, bahasa Inggeris kena kredit. Tapi untuk SPM, anda dapat matematik lulus, bahasa Inggeris lulus. So, anda tak boleh untuk mohon ke program diploma pengurusan perniagaan tersebut. Jadi, apa caranya? Selain daripada anda repair balik SPM anda, inilah caranya. Anda masuk dulu ke program pradiploma. Pradiploma syaratnya tidak terlalu tinggi. Sebagai contoh yang ini, pradiploma perdagangan. Syaratnya hanya perlu lulus matematik, lulus sejarah, lulus bahasa Inggeris. Okay? Yang penting anda lulus SPM lah. Right? Anda lepas saja syarat ni, anda mohon dan ditawarkan. Selepas saja anda tamat program pradiploma perdagangan selama pengajian dan timbul pengajian 6 bulan, anda boleh terus diserap masuk ke program pengurusan perniagaan yang anda hendak tersebut. Kita tak tengok balik dah SPM anda. Okay? Kita hanya tengok anda punya kelulusan pada peringkat pradiploma perdagangan. Jadi apa tunggu lagi kan? Tak perlulah untuk fikir panjang, boleh terus mohon untuk pradiploma perdagangan ni untuk masuk ke program-program yang bukan sains dan teknologi. Baik, kita ada 5 program pradiploma sebenarnya. Yang pertama yang ini pradiploma perdagangan yang banyak permintaan dan juga banyak kampus yang ditawarkan. Yang keduanya pradiploma agroteknologi yang memang khusus untuk program-program berteraskan agroteknologi, di mana lepasan program pradiploma agroteknologi ini hanya boleh mohon ke program diploma yang berkaitan dengan agroteknologi sahaja, seperti diploma keusahawanan tani, diploma pengurusan peladangan, diploma pengeluaran herba ataupun diploma teknologi aquakultur. Itu sahaja. Jadi mereka yang minat memang khusus untuk program ini boleh masuk ke program pradiploma agroteknologi. Yang ketiga, program pradiploma pengajian Islam. Ini lebih kepada mereka lepasan-lepasan SPM yang mengambil aliran kelas-kelas agama, subjek-subjek agama. So, lepasan ini hanya boleh mohon ke program diploma pendidikan Islam, diploma pengurusan halal dan juga diploma pengurusan muamalat. Itu sahaja. Di mana syaratnya kat sini ada tambahan sikit lah. Anda perlu lulus bahasa Arab ataupun beberapa program yang lain. Baik. Yang keempat, pradiploma sains. Pradiploma sains adalah lebih kepada program sains dan teknologi. Okay. Kalau anda minat engineering, anda minat applied science, anda minat program architecture, anda boleh masuk ke pradiploma sains ni. Okay. Dan yang terakhir, pradiploma sains aliran STEM C dan minat sastra. Apa bezanya kan dengan pradiploma sains tadi? Okey, bezanya hanyalah pradiploma sains aliran STEM C dan sastra ni kita buka kepada mereka pelajar-pelajar lepasan SPM yang sebelum ini masa di sekolah dia bukan daripada aliran sains. Mungkin dia ambil subjek accounts atau ekonomi atau perdagangan, geografi apa semua tu, tetapi sebenarnya selepas tu dia minat untuk buat program yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Okay? Jadi kita bagi peluang untuk mereka masuk ke pradiploma sains ni dengan syaratnya pengajian dia selama setahun. Dia bukan 6 bulan. Dia ni setahun. 2 semester. Okay? Selepas tu, selepas tamat, barulah boleh ke program diploma seperti engineering, diploma sains teknologi yang lain lah. Kita bagi lagi peluang kepada anda untuk mohon ke program-program yang anda minat. Baik. Okey, cara permohonan. Ini cara permohonan untuk ke program pradiploma. Dia tak ada di UPU tak ada di UPU online. Dia hanya ada di pengambilan.uitm.my sahaja. So anda boleh buat permohonan. Nombor PIN kita bagi percuma, anda boleh scan sahaja.
orang permohonan pun secara online dan anda perlu hantar dokumen-dokumen yang dikehendaki juga secara online. Tak perlu datang ke kaunter kami untuk hantar orang permohonan. Semua secara online. Okey, ini penerapan. Maksudnya selepas 5 program diploma tersebut, sekiranya lepas anda lulus naik taraf dengan minimum CGPA 2.0, jadi anda bolehlah terus diserapkan masuk ke program-program yang anda minat tadi. Ada program-program yang business study untuk di bidang perdagangan, untuk program engineering, sains komputer untuk diploma sains, untuk program halal, muamalat, pendidikan Islam untuk pendidikan Islam. Jadi anda semua boleh mohon selepas itu. Yang pasti, yang paling penting anda perlu lulus naik taraf bagi program pradiploma tersebut. Okey, faham Okey, ini adalah sistem semak syarat selangkah.uitm.edu.my. Saya rasa mungkin pelajar-pelajar dekat luar sana mungkin dah terdedah lah dengan kami punya sistem ni, di mana ianya memudahkan anda untuk buat permohonan, di mana permohonan yang anda buat hanyalah perlu program-program yang layak saja. So macam mana anda nak tahu program yang anda layak berdasarkan result SPM anda? So ini adalah satu sistem di mana kita bangunkan untuk anda semak program apa yang layak, program apa yang tak layak di UiTM. Okey, ini sistem dia selangkah. Jadi ini interface dia. Bila anda klik button mula dekat atas tu, button mula, so anda boleh terus isikan sama ada anda nak tengok program apa untuk peringkat pengajian, sama ada lepas untuk program asasi ataupun anda nak program diploma ataupun program sarjana muda. Pasti anda klik lepasan anda lah. Ada lepasan SPM, lepasan PRA, lepasan STP, lepasan STAM, metroklasi. So anda isi saja subjek-subjek mata pelajaran anda dalam sistem ni. Nanti sistem ni akan bagi tahu program apa yang anda layak, program apa yang anda tak layak. Okey. Dan satu lagi untuk platform untuk anda semak syarat adalah di pengambilan.uitm.edu, klik di aplikasi isyarat. So kita ada kat sini tab ni, pradiploma, asasi diploma, sarjana muda, ada double degree, ada profesional dan juga ada taburan kampus yang kita letak dekat dalam ni. So anda muat turun saja pilih program yang anda nak untuk semak syarat kelayakan tersebut. So banyak tempat sebenarnya untuk anda semak syarat kelayakan. Jangan bagi tahu yang anda tak tahu syarat kelayakan. Banyak tempat untuk anda semak syarat kelayakan sebelum anda mohon. Baik. Okay, ini senarai program untuk tahun ni 2026. Kalau kita hadir secara fizikal, memang kita akan bagi teruslah hard copy senarai program ni. So secara virtual kita boleh scan sahaja untuk anda dapat senarai program ni. Ini baru lagi kita buat untuk tahun ni, masih panas lagi. Memang agak panjang dia punya info-info dalam ni sebab kita ada 500 program yang kita nyatakan di dalam ni. Nampak halus je kan. Okey, kita dah nak habis. So untuk muat turun, okey, untuk UPU Pocket anda semua boleh muat turun UPU Pocket untuk tengok syarat kelayakan, untuk tengok laluan kerjaya, untuk tengok merit, purata merit, program yang anda nak mohon, semua dekat UPU Pocket. So anda boleh install, muat turun dan boleh terus scroll lah apa yang anda nak dalam ni. Okay, ni cara-caranya log masuk. Dia ada situ ada e-panduan, dia ada kalkulator merit, anda boleh kira merit anda. Okay, boleh pilih UA apa yang anda nak tengok syarat dia. Semua boleh kat sini. Alright, seterusnya penempatan kampus. Okey, bagi UiTM, anda hanya dibenarkan untuk memilih program pengajian sahaja. Kampus anda tak boleh pilih. Jadi, kampus kita yang akan tetapkanlah. Semua kampus yang kita tetapkan anda boleh terima. Maksudnya anda tak boleh tolak lah apa je penempatan yang kita berikan kepada anda dalam tawaran tersebut. Okey. Jadi pertukaran kampus atau program adalah memang tidak dibenarkan kerana hanya seorang calon, seorang lepasan hanya akan dapat satu tawaran saja di UPU online. Okey.
Alright, jangan lupa layari laman sesawang kami pengambilan.uitm. Laman sesawang pengambilan UiTM yang banyak info kat situ. Kita ada iklan, kita ada syarat apa semua dekat situ, atau boleh terus pergi ke semak syarat UiTM lah untuk semak syarat kelayakan. Alright, ini kita punya alamat bahagian pengambilan pelajar di Kompleks Antarabangsa UiTM Shah Alam. So, itu email dia pengambilan@uitm.edu.my. So, sekiranya anda semua ada pertanyaan, boleh terus email tersebut. Jika nak datang ke sini pun untuk dapatkan konsultansi, pun boleh juga datang ke kaunter kami. Kami akan layan anda sebaik yang mungkin. Okey, jadi itu saja saya punya taklimat, saya punya penerangan untuk kali ini. So, saya menyuruh pelajar-pelajar kat luar sana, lepasan SPM setara, jangan malu, jangan segan untuk pilih UiTM pilihan yang pertama. Pastikan anda pilih UiTM pilihan yang pertama kerana kalau jika tak ada yang pertama, tak akan ada yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Jadi, saya jumpa anda di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.